Nampaknya hasrat Yang Mak Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tak kesampaian apabila usul untuk mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun gagal diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Walaupun tujuannya adalah untuk mengelakkan pemusatan kuasa, angka di Parlimen berkata sebaliknya. Kenapa RUU ini boleh gagal? Untuk meminda Perlembagaan Persekutuan, kerajaan wajib mendapat sekurang-kurangnya majoriti 2/3 iaitu 148 undi. Tapi apa yang berlaku semalam, ada 146 ahli parlimen yang menyokong iaitu kurang 2 undi, 44 berkecuali dan 32 tidak hadir. Dan disebabkan nombor ni tak cukuplah, rang undang-undang ini gagal melepasi bacaan kali ketiga. Apa sebenarnya matlamat pindaan RUU ini? Idea asalnya adalah nak tetapkan tempoh maksimum seseorang boleh jadi PM. Ini ukuran masa rasional supaya dasar kerajaan stabil tapi kuasa tak dipegang terlalu lama. Yang kedua, semak dan imbang untuk memperkukuhkan struktur demokrasi negara. Dan yang ketiga, tidak kacau kuasa agung. Pindaan ini cuma sentuh soal kelayakan ahli politik dan bukannya mengubah ataupun mengurangkan kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong dalam melantik Perdana Menteri. Apa pendapat anda tentang RUU ini? Cuba komen dekat bawah.